Ikan Roy. Ikan Roy. Dah kena umpan. Dah kena umpan. Never give up. Okey, Assalamualaikum geng. Dan salam sejahtera. Saya sentiasa mendapat soalan-soalan berkenaan suspensi. Tapi kali ini dapat soalan yang agak lain sikit. Tapi saya boleh share kan soalan yang diutarakan tu. Isu berkenaan dengan mesin viral Exober, iaitu mesin pemotong Exober lah. Mungkin korang pun ada tengok kot dah lalu kat korang punya wall. So ada yang tanya dekat saya ni, bagus ke pakai mesin macam ni? Saya tak kata tak bagus, sebab kalau tak bagus barang tu tak keluar lah. Cuma saya boleh ceritakan kelebihan dan kurangan untuk menggunakan mesin Exober tu, dan juga cara yang berbeza. Jadi ada pro dan ada kontra. Okay, kita akan bagi contoh penggunaan turbo yang menggunakan klem dan juga menggunakan kerja-kerja engineering. Okey, stay tune. Saya duduk macam ni nampak kacak. Sambungan pada berkenaan isu turbo yang kita buat straight dengan yang pakai mesin tu lah. Untuk perbezaan berkenaan pemotongan mesin tu, untuk orang yang nak nampak macam original punya klem balik, benda tu okey lah, tak ada masalah. Jadi selagi dia tak bocor, tak ada clearance, tak ada knocking, tak ada masalah. Okay, kita ambil contoh. Ini adalah flat zack. Yang ini pun ada flat zack juga. Okay, seperti mana yang kita tahu, model flat zack ni memang didatangkan pattern dia jenis yang klem lah. Jadi kalau banyakkan kedai pun dia tak boleh nak buat. Okay, jadi dengan adanya mesin yang viral tu, dia akan potong di atas ni, keluarkan barang dia semua, cuci semua, dan dia akan klem balik. Cuma dia akan klem ikut pada pattern original lah. Okay. Cuma dia punya disadvantage dia, harga saya tak tahu. Okay, harga tu bergantung pada kedai lah. Yang ada mesin tu, saya pun dimaklumkan mesin tu berharga agak tinggi jugalah. Okay, jadi setiap kali untuk keluarkan ataupun buat kerja-kerja servis ni, Exober ni akan dipotong mungkin sebanyak 5mm ke 7mm, potong dan untuk klem. Sekali potong, sekali klem. Untuk adjustable ni, recommendation kita recommend lah untuk servis yang penggunaan dia harian, setahun sekali, setahun setengah ataupun 2 tahun sekali lah, bergantung pada kegunaan. Jadi setiap kali method yang klem ni, setiap kali nak servis kita potong, setiap kali kita servis nak potong. Isunya pada flat zack ni, dia punya bahagian atas ni dia mengecil. Setiap kali kita potong, dia akan pendek dan terus pendek. Kalau 4 kali pemotongan, 4 kali lah. Okay, jadi lama-lama dia akan pendek. Macam kita kalau orang lelaki ni kan, orang lelaki ni macam kita pun tak sanggup nak sunat lebih daripada sekali. Sekali cukup sunat tu, jangan sunat 2-3 kali. Berbeza dengan kami buat close cap macam ni, mengikut pada pattern yang tian yang dulu-dulu. Okay, benda ni jadi boleh servis. Kita boleh buka, kita servis hanya sekali saja buat pemotongan, berbanding yang berkali-kali buat klem. Sekali buat pemotongan, buat close cap, siap servis apa semua. Dan bila sampai masa untuk servis, boleh dikatakan semua kedai yang buat servis Exober boleh servis. Okay, contoh kalau customer ni datang daripada luar Melaka, lepas tu dia nak servis, mungkin lepas tu dia pindah ke mana ke tak kisah. Jadi yang kami buat ni adalah boleh digunakan untuk player-player pusat servis Exober yang di luar Melaka. Jadi kita gunakan method dan ukuran yang sama. Oil yang diorang pakai ni sama, oil yang sama. Jadi tak ada isu. Bukan semua kedai ada mesin klem ni. Mungkin dia baru, sekarang mungkin tak ramai yang ada. Tapi mungkin ramai yang ada late mesin. Untuk buat benda ni bukan sekadar cross cap saja. Bushing boleh buat, spacer boleh buat. Itu kelebihan dia lah. Jadi benda ni adalah removable close top cap, yang mana boleh buka, boleh pasang. Kita ikut ukuran oil seal, kita ikut pada thread dia yang safety, dan benda ni adalah sekali, dan dia memang serviceable, buka pasang, buka pasang. Tak perlu nak potong-potong lagi. Sekali pemotongan, buat kerja engineering, buat thread luar, buat thread dalam, oil seal punya seat, buat treatment, buat clearance semua, dan resipi masing-masing lah untuk nak upgrade dia punya barang dalam ni. Jadi bukan kata tak bagus pada klem ni. Daripada penjelasan saya ni, korang boleh nilaikan yang mana sesuai dengan cara korang. Ada yang nak ikut kekal pattern original, tak ada masalah untuk pakai klem ni. Kalau nak ikut pada pattern yang tian yang macam pattern lama ni, buat close cap pun tak ada masalah.
Jadi tengok pada servis suspensi tu yang mana nak buat. Maksudnya dia pakai kaedah apa, tak ada masalah. Janji tak bocor, tak knocking. Warranty tu masing-masing lah kedai yang bagi. Tapi untuk korang yang ada di kawasan di negeri Melaka ni yang ada masalah suspensi, boleh datang je ke IRA Suspension untuk kita customize adjustable ni daripada pattern yang close cap macam ni kepada yang serviceable top cap. Kami punya kaedah macam ni, datang macam ni jadi macam ni. Sebab kami tak ada mesin tu, belum mampu nak beli mesin tu lagi. Jadi kami gunakan kaedah yang old school macam ni. Dan insyaAllah semua kedai sober boleh guna pakai method ni mungkin kalau servislah barangan kami. Jadi itu saja perkongsian. Lepas ni barang ni nak pasang lah dekat Odyssey. Jadi terima kasih atas sokongan korang kepada IRA Suspension Malaysia di Melaka ni. Okay, stay tune untuk video-video seterusnya. Jadi untuk korang yang ada masalah suspension, yang nak baik pulih, ada masalah bocor, nak tukar serba baru, boleh datang ke IRA Suspension, IKS Duyung Melaka. Ni kereta-kereta yang dah siap. Lepas tu nampak hoist tadi kosong, sebab semua kereta dah siap. Okay, terima kasih atas sokongan korang semua. Ikan Roy! Ikan Roy! Dah kena umpan! Dah kena umpan! Dah kena umpan! Tarik! Tarik! Oh, ini pari ni! 100 kilo weh! Lentur! Lentur! So kalau korang nampak benda ni bengkok macam ni, maknanya bukan staff ni yang buat, bos ni sendiri yang buat. Sebab apa? Lagi nak main bata pancing. Bye.